warahmatullahi wabarakatuh. Kejayaan saya dan tuan-tuan adalah sejauh mana kita dapat taat perintah Allah dan ikut cara sunnah Nabi Muhammad SAW. Baik, hari ini kita berada di pusat kurikulum daerah Pedang, Kamp Sungai Tiang. Untuk apa? Untuk hari ini kita tengok ada jabatan payroll buat sedikit inilah benda-benda yang dalam penjara. Bukan kita nak menggalakkan tuan-tuan masuk penjara, tetapi nak jadikan video ini sebagai pengajaran kepada yang tak pernah tahu. Okey, ini ambil tahu, dan kepada yang ada family dalam sana boleh tolong support. Okey, yang nampak ni dipanggil UKP. Mereka ni adalah unit-unit yang jaga lah kebanyakan dalam penjara. Ni biasa punya seragam. Baik, kita mulakan daripada sana. Ini tuan-tuan, kepada yang jenayah yang kita dan dadah, tengok tergantung. Inilah yang akan menanti tuan-tuan dan perempuan. Kalau tuan-tuan dan perempuan nampak ni besi ni yang akan pecahkan tuan-tuan punya rengkung dia. Dia berat badan. Baik. Okey, seperti tuan-tuan tahu, inilah rotan yang digunakan untuk menghukum pesalah. Hukuman ni adalah legal di Malaysia. Baik, mari kita tengok. Okey, sebagai nampak, ini adalah cara-cara depa cas telefon di dalam penjara. Ini adalah Nokia yang kecil. Nokia ni selalunya dia akan roket ke dalam punggung. Nokia ni pun dia boleh roket dalam punggung untuk masuk dalam penjara. Bateri. Okey, ini adalah weapon. Tuan-tuan tengok, pen pun boleh dijadikan weapon. Sebab tu pen dekat dalam penjara dia akan pen ni nanti dia akan ni, tuan-tuan tengok boleh buat weapon. Ni weapon ni. Gunting ni weapon, tali ni pun weapon. Ni tuan-tuan tengok, weapon apa sahaja besi dia akan jadikan nampak, lock pun dia akan jadikan weapon. Tunjuk. Nampak. Ni yang panjang ni, tuan-tuan tengok ni, yang panjang ni digunakan untuk buat lubang atau apa. Ni weapon di antara weapon paling bahaya. Nampak? Sebab tu tak dibenarkan beru gigi. Nampak hujung beru gigi ni dia boleh buat weapon ni. Ni adalah semua weapon, tuan-tuan tengok. Okey. Mana nampak sudu juga tak dibenarkan. Inilah tembakau. Okey, ini adalah bentuk-bentuk bom. Tuan tengok bom. Ini dia akan telan atau dia akan masukkan ke dalam punggung lah. Okey, ini adalah batu spark. Tengok ni. Ini adalah spark. Dalam tak semua orang ada lighter. Okey, alright. Okey, sekarang kita tengok jenis-jenis baju yang ada dalam penjara. Okey, ungu, orang yang baru masuk lah, ataupun tahanan reman. Sementara dia nak dapat hukuman, dia akan pakai baju warna ungu. Putih, banduan yang tempoh bawah 6 bulan lah, selalunya bawah tempoh 3 bulan. Merah pun sama. Merah dia akan ada gaji, lah ni 3 kubang. Hijau, orang yang dah lebih 6 bulan ni dia akan tukar ke hijau, peringkat kedua. Okey, dia akan dapat gaji 6 kupang sehari. Okey, ni kola biru adalah abang-abang. Baju kola biru ni dia 18 bulan ke atas, dia akan dapat gaji 8 kupang sehari. Dan hijau ni adalah orang yang kerja payroll. Okey, okey, ni kita tengok sabun dalam penjara. Sabun, ubat gigi, ubat gigi, gayung boleh nampak alut sinar. Gayung ni lah kita guna masak Maggi. Kolej ni masak Maggi. Ini adalah slipper dalam penjara. Okey, hampa nak tengok sangat kan? Ini adalah tray penjara. Tunjuk. Inilah tray. Tray nasi sini, kuah sayur ikan tadi, sayur tadi. Inilah saya dapat. Ni juga adalah blanket. Bantai ni jangan-janganlah dapat. Okey. Alright, ini adalah yang dibuat adalah daripada produk-produk orang penjara lah ni. Ni kicap ni buat dalam penjara ni. Kicap, dia ada kilang sos. Dia ada ni popiah, banyak lagi ni. Ni diperbawa sikit saja. Ni geng-geng penjara buat ni. Ni adalah aktiviti dalam penjara. Ni kesan sebatan, tunjuk sikit. Kesan sebatan. Inilah sebenarnya yang saya duk cerita sebab-sebab ni. Jadi ada juga yang geng-geng payroll, cerita semua. Okey. Jadi jenayah bawa pada lah. Jangan risau dada. Yang mana yang telah terlibat boleh stop dan undur balik, insya-Allah. Semoga Allah bersama anda. Assalamualaikum. Saya